Ahli-ahli yang berhormat juga diseru untuk memberikan kerjasama yang erat dan berterusan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam memastikan kelancaran pentadbiran serta keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Segala perbezaan pandangan dan pentelagahan perlu diselesaikan dengan penuh berhemah dan harmoni. Kestabilan politik merupakan satu kriteria yang sangat penting yang akan memberi kesan kepada keyakinan pelabur untuk melabur di negeri ini. Justru Beta menyeru ahli-ahli yang berhormat sekalian mengenepikan ego masing-masing dan mengutamakan kepentingan rakyat dan negeri Beta. Beta ingin mengingatkan ahli-ahli yang berhormat sekalian bahawa kerajaan ini adalah kerajaan Beta. Justru Beta berharap agar memandang Menteri Besar diberikan ruang untuk terus memimpin sehingga ke akhir penggal Dewan Undangan Negeri yang ke-15 tanpa sebarang kacau ganggu yang akan merencatkan segala perancangan yang telah dirangka. Setiap ahli yang berhormat diingatkan untuk meletakkan kepentingan rakyat berbanding kepentingan peribadi. Sidang Dewan Undangan Negeri ini wajar dimanfaatkan sebagai platform terbaik untuk menjana idea-idea baru, bernas dan konstruktif ke arah memajukan negeri Perlis serta memperkukuh kesejahteraan rakyat secara berterusan dan bukannya sebagai medan bercakaran atau bertikam lidah. Berhujah dan berbahaslah dengan penuh kebijaksanaan tanpa terpengaruh dengan desakan emosi. Sentiasalah beringat bahawa generasi muda sedang memerhatikan setiap gelagat ahli-ahli yang berhormat sekalian. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, mengakhiri titah, Beta menyeru agar semua pihak terus berganding bahu, memperkukuhkan perpaduan dan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah serta altizam demi kemajuan negeri Perlis. Beta berdoa semoga negeri Perlis dan seluruh rakyat jelata sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah SWT serta terus menikmati keamanan dan kemakmuran yang berkekalan, insya-Allah. Marilah kita bersama-sama melangkah ke depan dengan penuh keyakinan demi memastikan negeri Perlis terus makmur, berdaya tahan dan sejahtera untuk generasi masa hadapan.